Nice. Nice. Go. Yes, go. Yes. Okey, sekarang ni dah berapa lama dengan Dok? 6 tahun. Ada fikir nak berhenti tak? Belum ada. Tak ada lagi? Masih lagi nak teruskan perniagaan? Ada teruskan. Walaupun dah 10 tahun? Tak nak pergi Disneyland, pergi gigit Liga Mickey Mouse ke apa ke? Tak nak? Kejap. Kau aku baling pedal mereka, bagi ke aku lah, aku coach. Sorry. Dulu berniaga kilang sendiri ke apa macam mana? Dulu sewa. Dulu sewa? Dulu permulaan yang masa jualan 18,000 sebelah rumah. Sebelah rumah je? Sebelah rumah tutup dinding pakai kanvas je. Tak ada dinding. Kau ni rugged gila. Hustler gila. Lepas tu? Dok cakap permulaan tu dia kata nak berniaga guna apa yang kita ada. Apa yang kita ada. Yelah, tapi janganlah sampai tutup canvas je. Betul, jujur. Sekarang Alhamdulillah ada kilang besar lah. berapa besar kilang kau? Berapa square feet? 7,000 kali 2 14,000 14,000 square feet. 14,000 square feet. Dengan ni saya mengaku sebenarnya mak kita ada kena-mengena sebenarnya. Kaitan kan? Kita orang Johor kan? Tapi syabas lah. No, memang nampak different kan waktu dengan Sangat Dok? different. Tu yang sayang nak tinggal Dok tu. Ada tak okey bila kau dah 6 juta lah. Ada tak cakap dah lah tak payahlah dengan Dok, kau dah boleh buat 6 juta, kau boleh buat sendiri dah. Itu yang saya cakap tadi. Saya buat kerugian 100,000 tu. Masa tu saya punya jualan lebih kurang 100 lebih, 200 lebih. Okey. Sebulan, setahun lebih kurang tak sampai 1 juta lagi. 2020 kan saya berhenti sebabkan rasa macam dah okey ni kot, dah selesa kan. Masa tu supaya. Bau supplier dah. Okey. Masa supaya 16 hari bulan. MCO kan 21 tak silap. Memang tak cantik mem. Baru nak pergi event duduk depan sekali. Ya. Alah, Nak tunjuklah kan. duduk depan. Belakang-belakang duduk biasa. So you keluar? Saya keluar sebabkan saya buat kesilapan tu. 100,000 tu. Saya rugi, saya buka kilang satu lagi untuk dapatkan halal tu. Saya invest dalam kat 100,000. Lepas tu dalam masa 2 minggu terpaksa pindah balik sebab bangunan guntur. Kontraktor salah setting. Lepas tu nak bayar yuran supaya tak mampu, berhenti lah. Masa tu memang struggle gila. Sale drop, lepas tu energi tak ada. Dok selalu cakap kalau apa-apa kadang kita kadang kita fikir kita ni dah bagus sebenarnya kita masih lagi sekolah tadika, nak pergi ke sekolah rendah, nak pergi sekolah menengah dan sebagainya. Kita adalah dia punya tangga-tangga tu kan. Tak salah kayu juga. Normal, sebab apa kalau kata contohlah macam kita ambil balik, kita flashback balik daripada gaji 1,800 yang makan seminggu pun dah habis, 3 minggu lagi tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba 100,000 sebulan. 100,000 sebulan. Itu rasa selesa lah. Memang rasa selesa sangat lah. Lepas tu production dah ada orang buat, pengantaran dah ada orang buat. Orang puji pula, kau lah saudara kaya, duit raya bagi seorang 200. Cakap pun dah lain dah.